Hari ini saya ingin memasak ulas sawa masak rica-rica. Ulas sawa ini saya dapat semasa trip healing ke Ulu Bakun. Ulas sawa ini sepanjang 18 kaki. Jadi ini adalah potongan kecil-kecil bahagian ekornya. Kebiasaannya ulas sawa ini agak liat ya guys. Jadi perlu dibakar dulu kulitnya. Semasa kita membakar kulitnya, pastikan kita membakar sehingga kulitnya menjadi kekuningannya. Selepas itu, kita cuci buang bekas terbakar pada kulitnya tadi. Lakukan berulang kali sehingga kulitnya berwarna kekuning-kuningan. Cara memotong terpulang dengan cita rasa masing-masing. Ada orang suka besar-besar, tapi saya suka kecil-kecil saja. Selepas itu kita perlu merebusnya pakai pressure cooker. Kalau tiada, boleh rebus pakai kuali biasa saja. Pastikan daging ulas sudah tidak liat, nanti ada yang tidak dapat menggigitnya. Sementara menunggu daging ulas tadi direbus, kita boleh menyediakan bahan tumisnya. Bahan yang saya pakai adalah seperti dalam video ini. Bolehlah kita start menumis bahan-bahan tumisan tadi. Setelah naik minyak, bolehlah kita masukkan daging ular tadi. Gaul rata sehingga bercampur semua. Selepas itu baru tambahkan air sedikit dan disusuli dengan garam dan Ajinomoto. Biarkan selama 10 minit dan lihat kesudahannya. Jemput Mang guys. Salam guys.